Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Cakap Banyak Podcast, Haziq Muhammad. Dan aku kepala. Yes, let's go. Kita teruskan part kedua bersama kepala. So, let's go. Okey. Cakap Banyak Podcast. So, Assalamualaikum guys. Kembali lagi. So, kita nak sambung dengar cerita Pala ni. Tadi daripada cerita dia kena pukul ramai-ramai sampai masuk ke surat khabar. Sampai ke dia dah masuk silat. So kita nak continue lagi sebab episod yang tadi tu dah panjang. Kita orang tak nak bontot korang kebas. Ui. Kita orang bagi take a break dekat korang. Okay, so boleh continue dengar ke episod yang ni lah. Sebelum aku lupa, Hmm. kita orang tak nak teruskan cerita. Subscribe dulu. Subscribe tekan dulu dulu. lah, Mat. Lu tak subscribe macam mana? Tekan dulu. Dengar Kau tak tekan lagi. Tekan dulu. Weh. Okay. Dah tekan. Dia dah tekan. Dia tekan Dia dah tekan. Kalau tak nak sambung cerita ni, aku suruh Pala balik ni. Balik Melaka je dia. So guys, aku pakai spek ni, korang nampak aku tukar cap dengan Pala, aku pakai spek. Aku tak juling guys. Sumpah doh, aku tak juling doh. Tapi sebab setup yang baru ni, kamera jauh daripada mata aku, membuatkan aku nampak juling. Lepas tu daripada side aku ke sini, aku nampak juling. So aku pakai spek mata ni tak nak obvious sangat lah. Nanti korang panggil aku Jul pula. Abang Ju. Abang Jul lah. Okay, so kita nak sambung dengan cerita Pala. So macam mana Pala? Daripada cerita yang kau dapat masuk silat tadi, kan? Daripada yang kau dah main untuk tangkap, kau dah... aku nak dengar cerita kau kenal dengan... Eddie Tiger. Yes, kenal dengan Eddie Weh, Tiger. shout out to Eddie Tiger. Ya, kau dah naik kereta kat Mimi. Okay. Kau naik kereta kat Mimi kan? Ya, dia pick up aku. Ah. So dia pick up aku. Kita orang pergi sana. And then Kau tak nak bantal ke? tak apa lah. Kau nak bantal nanti. Sas. Aku nak bantal lah tu. Kau nak bantal? Bantal petak kecil ke tak ada? Tak apa. Tadi mana sekejap. Best sikit kan. Besar. Yes. Yes. Terima kasih. Kita Terima ada kasih. membantu guys. Terima kasih Amirul Aridwan. Let's go. Shout out. Amirul Aridwan. Yeah. Okay, so Okay. So kat mana tadi? Mimi pick up. Lepas tu kita orang pergi ke venue lah. Senang kata venue Dewan lah. So bila pergi Dewan, jap. Apa mic ni? Okay. So kita orang pergi ke sana. Orang dah jumpa Abang Eddie apa semua. Bagi aku Abang Eddie ni senang kata seorang orang yang baik. Okay. Dia baik, dia bagus. And then management dia pun bagus. Okay. So aku dah main. Aku dah jumpa Arid Razali kat semi-final, kalah apa semua. And then dia ada invite aku main lagi. tak, kiranya permulaan macam kau dengan dia boleh rapat tu. Kiranya boleh suit kau rasa macam Abaidi rasa macam kau boleh rapat dengan Abaidi, kau boleh rapat dengan kau rasa macam kau boleh rapat dengan Abaidi pun boleh rasa kau boleh rapat dengan dia. Okay. Time first, aku tak dapat connection yang baik dengan dia sebab dia penganjur, organizer. Ya, dia busy Ya, lah. dia busy. Memang busy. Abaidi ni seorang yang busy man lah dia. Busy man. Dia sangat busy lah. Okay, pasal? So, aku macam apalah. Time tu connect dengan budak-budak tangkap. So, aku time tu kalau kau pun baru kenal aku pun, aku jenis yang chill, berborak sangat, apa semua. So, aku macam tak join diorang sangat lah. So, bila lagipun dengan gap yang jauh umur. So, aku dalam 19, diorang pun dalam time tu pun baru form 3, form 2. Budak-budak lagi lah macam mana. Budak-budak. So, aku macam tak apa lah. Okay. So, kita orang keluar duit. Balik Abang Eddie yang bayar. Semua. Oh, time pergi. Tambang pergi je. Abang Eddie, kita orang keluar. Balik. Contoh. Daus tu kakak dah pick up ke apa aku tak ingat. dapat sikit. Kakak dah pick up ke? Okay, dengar. Okay, Okay, so kakak dah pick up. Aku tak ingat lah. So, time tu Obot dengan aku. Mimi hantar sampai Melaka. Okay. Kita orang lepak mamak. Apa semua. Borak-borak. Okay, balik. Lepas tu Obot nak balik ke Bahau. Abang yang dibayar duit tambang dia.
Kiranya aku rasa sebab time pergi kau tak ngam lagi. Ah, Dekat sana kau dah ngam, balik abang dia saja ngam sama budak okey. Macam tu lah. So, Hmm. so time tu aku dapat call lagi sekali, Mm-mm. abang dia ajak pergi ke game Open Kulai tak silap aku. Mm-mm. Okey, so aku pun pergi. Time tu aku pergi sebelum pergi tu aku ada game dekat Paroy. Mm-mm. Game kat Paroy tu aku jumpa kau. Oh itu Ah, kiranya game kedua. Yang tu kau main sebab macam mana kau boleh tiba-tiba main kat situ? okey. So time tu tak silap aku, aku tak ingat sama ada aku pergi select tak. Aku pergi select Negeri Sembilan. Aha. Time tu aku jumpa sebelum pergi select Negeri Sembilan ada select Sukma kat Melaka. Mm-mm. Aku tak nak main sebab aku jumpa aku ada satu nama. Nama tu besar sangat bagi aku. Tahu tak siapa? Iban. Bukan, Iqbal bukan kelas aku. Rakib Darwish. Oh shit man. Ah, oh kalau aku jumpa dia aku rasa takut nak jumpa nak fight Yalah dengan dia. yalah ya. Kita tahu buat apa nak bazir masa. Kita dah tahu jawapan dia. So Uh-uh. aku macam tak apa, tak nak main. So time tu pula aku jumpa dengan Abang Fadil. Abang Fadil kata ah, time tu aku tak jumpa Abang Fadil tapi aku ada contact lah dengan dia kan. Mm-mm. So aku pergi open gulai after game Salib Sumak. Aku jumpa Tebek. Shout out to Tebek. Cuba. Oh time tu kau first time jumpa tu. Time tu rapat sangat dengan Tebek. Lepas tu kita orang pergi open gulai. Aku, Tebek, Pejal. Hmm. Member aku yang tu kan, cameraman tu. Mm-mm. Shout out to Pejal juga. Okay. So pergi. So pergi, aku kalah kat suku. Mm-mm. Kalah kat suku lagi, jumpa dengan Aidit, player Johor yang Mm-mm. orang kata agak star jugalah kat Johor. Kalau kat Melaka kita ada Rakib, kat Johor kita ada Aidit. Mm-mm. Okay. So jumpa dia kat sana, kalah agak sebab time tu aku rasa aku hypo kot. Yeah. Itu ya salah satu kelemahan aku. Uh. Aku hypo, aku time tu tengah buat kicking apa, aku terebah badan dia tertumbuk kat mata aku terbaring. Wise. Kau tak Ah, boleh teruskan lah. tak boleh teruskan lah sebab kabur. Uh-uh. Dengan hypo lagi. Adakah itu permulaan engkau belajar untuk main muka dengan orang? Belum lagi. Silat atas tak boleh. Atas tak Tak boleh. boleh, atas boleh. Oh tak, tu tak. So, time tu pula aku balik dengan birthday aku apa semua, balik. Time tu aku baru nak mandi ke apa Abang Fadil call aku. Kat kepala, ada select daerah Hulu Selangor. Cakap, Hulu Selangor? Tak, aku masih tak dapat tangkap kau kena Abang Padil kat mana. Select, Shout out tu Abang Padil. shout out to Abang Fadil. So aku jumpa dia dekat, tak silap aku dekat select Hulu Selangor tu lah. Ha. Select Melaka. Hmm. Aku jumpa dia. So dia kata nanti kontak abang lah kalau kau nak main ke apa. Aku tak ingat sangat. Hmm. Tapi mungkin seakan-akan dengannya. Hmm. So kita orang, abang dia kata kau nak main ke? Aku cakap boleh. Bawa Tebek sekali. Okay. Bawa Tebek. Kita orang pergi. And then pergi tu memang sendiri. Hmm. Totally semua duduk sendiri. Damn. Tak apa lah, pergi je lah. Redor. Dapat, tak dapat, tak apa. So aku pergi. Pergi lah daripada Melaka pergi TBS. Lepas tu kita orang naik apa lah nama budak Allah ni. Aku dah lupa tapi kereta api laju untuk ke airport. KLIA Transit. Yeah. Yes. Okay, transit. Okay. Okay, so aku naik KL Transit daripada TBS pergi ke KL Central. Mm-mm. Lepas tu tukar KTM baru pergi Hulu Selangor. Mm. Abang pada pick up aku malam tu timbang. Timbang. Okay. Tahu tak game tu berapa hari? Bro. 1 hari je. Ha? Aha. Dia select. Select. Oh, selection ya. Logik lah selection 1 hari. Tak. Tapi 1 hari berapa game? Berapa maksud aku berapa kategori? Semua Berapa gelanggang? 1. What the hell? Tak sempat bernafas anjay. 1 hari. So maksudnya 1 hari tu aku lawan 3 game. Lepas tu? Okay, so tak apa ada timbang okay, apa semua. Time tu aku ada Ain, ada Tebek, ada siapa lagi, Hurul, Abang Wil dengan Abang Badil. Yang tu je lah mostly aku kenal. So pergi. Dengan Afif. Shout out to Afif. Abang Habib. Yap.
Kaki Okay. tip. Okay, lepas tu? So pergi, time tu aku first jumpa budak yang diorang kata, aku tak kenal budak-budak sana. So diorang kata budak tu kira top dekat Hulu Selangor. First game saya jumpa. Damn. Kau memang tak bernasib baik. Aku memang Aku rasa sebab kelas kau ramai yang solid. aku rasa ramai yang solid juga. So jumpa, so fight. Fight. Dia tumbuk muka ke apa, padahal tak. Sebenarnya aku target sini. Kawasan yang sini boleh berkemungkinan besar boleh kena muka. Oh ya, Ah, dia terlampau berisiko. Nampak berisiko, bukan insecure tapi berisiko. 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 Ah, Lepas tu, lepas tu, so aku aku rasa sebab kau layang macam ni. bukan layang, tu bukan layang. Tak, kiranya kau melayangkan tangan kau macam ni. Tak aku sini. Aku ke bawah. Oh. Ah, Tapi time tu boleh grab kan? boleh? Kiranya kau Tak. Aku tumbuk. kiranya kau halang kau. Wow. Ah, Wow. so Lepas tu, budak tu macam kena muka lah. Lepas tu buat protes. Abang Win tanya aku satu, aku tumbuk muka dia. Tak. Okay. Betul, pengesahan pelanggaran tak ada. oh. Uish, aku Okay. kata. Tak tahu aku menang 3-0. Time tu main flag. Tak ada Dengan scoreboard. budak solid tu. Aku pun Yes. terperanjat. Bapa. Yes. Aku terperanjat. Tapi budak tu kau tak kenal lah. Budak tu aku tak kenal. Tak star sangat lah. Tahu lah star ke tak. Tapi diorang kata budak tu star. Budak tu top 2 dekat Select Selangor. Padu. Top 2, top 3 aku tak tahu lah. Hmm. Tapi, okay. So, pergi. Next round, jumpa budak biasa. Okay, main lah. Main, menang. So, final. Okay. Budak final ni, aku rasa macam tak puas hati ke apa. Aku tak ingat. Tapi dia macam menyirap lah. Kau kejap-kejap tanya. Kau jom main final lah. Kau tengah baru nak buka vokat ni. Kau final lah. Kelas D lah. Oh, nanti kita jumpa lah kat final. Oh, dia macam menganjing ataupun dia macam mengajak kau untuk fight dia. Dia Dia macam macam mencabar. dia macam mencabar. Hmm. So aku macam siap budak ni. Ada hati. Kau memang tunggu je lagi. Ada hati. So aku macam okay tak apa. So sebelum kita rewind lagi sekali. Sebelum kita on game, kita on VC Abang Edi. And then Abang Edi buat bet kat kita orang. If salah seorang ataupun dua-dua dapat gol, tak kisah kau nak Tentu kau dengan tebak lah. tak kisah kau nak makan apa, abang belanja. Dia kata tu. Ini penyemangat. Ini menyemangat. Penyemangat. Betul lah. So, pergi lah. Pergi. And then, aku dapat, aku menang lah. Menang. Nombor 1. Tebak dapat nombor 2. Tebak tak apa lah. Tebak sebenarnya dia, tak tahu lah. Aku tak tahu dia punya kelas tu, dia nak main ke dia tak nak, aku tak tahu. Tapi yang aku tahu, dia dapat panggilan tu, tapi dia kata aku macam malas lah. Dia kata, macam tak apa lah. Aku nak tarik diri pun tak boleh. Aku dah champion kan. Ya. Dia macam tak apa lah. Tahu pergi sukses. Oh. Ya. Itu game popular tu. Okay. Tapi sebelum sukses, tangkap 2. Oh. Ha. Time tangkap 2 kau heboh nak pergi sukses time tu. Betul? Yes. Aku ingat. Tapi time tangkap 2 tu aku injured. So dekat sukses aku tak perform. Yes. Banyak main bola time tu. Bola tu sedap, favourite tu. Time tu kau menang tu. Bayangkan bola tu, aku rasa macam ralat dia ditarik. Sebab kat situ orang boleh check point je. Betul. Dia sebab Bagi kau, aku nak tanya kau. Bagi kau, bola best. sebab aku tak pakai bola. Aku memang jenis datang bagi point aku dah naik, aku lari gunting. Itu aku. Kalau Tapi aku sebab jadi bola. opener kau, itu favourite aku. Dia makan Gunting lah kau betul relax lah. So, Aku dengar bola dah tak boleh aku rasa macam nice. so aku macam time tu kalau budak baru dekat tangkap 2. Kenapa aku suka bola? Time tu kalau dengan budak dekat tangkap, budak aku tak ingat mana. Tapi budak tu baru. Budak tu modal full block side. Full block tumbuk side ke macam tu lebih kurang. Tak dapat makan. Aku kicking apa semua tak naik. Aku tengok tak naik siap 12-0 lah ni. Kiwais. Ha. Jauh. So budak tu gunting. Aku bola faham.
Tengok, aku tak ada kaedah, tak ada tau, bola, faham. Tengok, naik sia. Okey. Kau chill jap, kau chill jap. Time tu apa? Game mana? Game tangkap 2. Oh, yang pasal bola ni lah. Pasal bola, cerita pasal bola. Kita dah terus ke tangkap 2 lah. Okay. Okay, so tangkap 2, cakap, "Ish, boleh main." Faham, actually. Naik 4. Okay, kau relax je Ahmad, kau relax. Kau memang sakit ni lagi. Time tu aku dah main terkoyak dengan apa semua, aku memang Dia ada taunting kan time tu. dia ada taunting. Dia ada cacat. Aku boleh fight kalau aku kalah macam mana sekalipun. Jangan kau taunting ah. Ah. Kalau kau taunting kau tunggu lah. Ada yang berdarah ke, ada yang sakit ke tak tahu lah. Walaupun aku kalah, kau mesti rasa. Kau mesti rasa punya. So budak tu gunting. Faham kena. Main bola je. Dah 12 sama. Oh, damn. Ah, Tu sedap tu. Time tu kita orang kat luar dah cakap, damn. Puas tau. Sebab kau bagi bola. ah. Bola memang bola betul ni. Penalti punya bola. Memang baik layang punya. Budak tu dah dia dah melutuk. Aku bola lagi. Faham. Teh. Pasang pula. Aku cakap sebenarnya kita kena apa-apa kan. So aku cakap, janganlah bola. Macam tu aku tengok dah sama. Tak apa, main chill je. Main chill. So faham 20-12. Sedap. Aku menjauhkan Jauh benda. gila. Sebab bola saja. Sebab bola sahaja. Sedap. Sebab bola ni no limit kan. No limit. Berapa kali kau nak buat pun tak ada masalah. So semi-final kalah lagi. Mm-mm. So Abang Edi tanya aku satu soalan je. Apa? Kau dapat medal apa? Gangster. Tak ada peningkatan. Dia tak apa bang. Tangkap depan saya buat lagi bagus. Tangkap depan sama je kan. So next kita pergi ke sukses. Okay. Kenapa aku kalah kat sukses? Sebab aku injured. Kenapa injured? Bola. Lah. Okay. Mesti sebab kau bagi dia Siku. yes, Yeah. dia sakit sial. So sebab tu lah. Oh tapi kat tangkap kau tak injet. Tangkap injured. Kau habis game tu je aku cakap asal kakiku macam belon lah ni kan. Tengok bengkas lah. Sebab mungkin kau bola ikut nafsu ke. Mungkin lah. Aku rasa macam tu. So Macam babi. pergi ke sukses. Aku rasa banyak-banyak team selain Abang Edi. Sukses is the best. Husel is the best. Sebab okay, aku time tu aku pergi, aku dan Hurul saja daripada tim lain, daripada negeri lain. So aku macam mana? Orang dibayar untuk main oleh tim Hulu Selangor. Sebab kau dah main wakil daerah Hulu Selangor. Oh, dapat allowance. Dapat allowance ya. 100 ke 200 untuk 3 hari. Sebab sukses ni dia bawa MSN kan. Dia rasmi bawa MSN. Patutlah dapat allowance. Betul? Kita orang dapat 3 hari kot. 3 hari, 4 hari tak ingat. 200, 300, 200, 100 lebih ada. Masuk. 2 hari. 3 hari lah. Makan semua dah dapat. Dah macam jadi wasit. Oh, sedap siap. Betul? So aku okay, dah habis sukses. Aku kalah sebab injured juga. Aku leading first. Sebab time tu pelepas aku tak ingat adik Inata. Adik Inata, adik dia. Dia jadi pelepas aku. Dia macam bagi kata-kata semangat. Kau bagilah, kau kena menang untuk adik-adik kau ni. So aku je paling tua kat situ. So aku macam alah sial lah. Penyemangat ni dia dah bagi aku semangat kan. Cakap ya barbar lah first round. Aku tak pernah first round barbar. First time. Game tu. Sekarang dah pancit. Ya. First round dah all out. Aku dah macam aduh. Menyesal aku. Lepas tu sekarang aku dah tak boleh continue lah. Kaki aku sakit. Aku terus tak boleh baling kain. Ya. Budak tu sebenarnya boleh makan. Dan sekarang budak tu tak silap aku dia masih long list ataupun short list dekat Sumang Selangor. Oh, damn. Tapi padu kot Sel. Kau rasa kau boleh makan dia? Boleh. Kau pernah makan dia? Tak pernah. Kau pernah jumpa dia sebelum? Sebelum ni tak pernah. Mana-mana game aku rasa aku tak pernah jumpa dia. Tapi aku rasa aku boleh je time tu lah. Kalau dengan orang kata pattern yang betul, cara game yang betul, cara game aku boleh.
Boleh lah. Boleh Boleh. makan dia. Boleh Kau makan. tahu nak counter di sana. Tahu. Okay. What a journey lah. Sampai ke situ kau punya perjalanan. Achievement kau paling tinggi dalam silat. Weh, achievement aku paling tinggi aku main kat Indon. Batam. Batam. Ini kita nak dengar. Okay, kau buka cerita pasal Batam sekarang. Okay, Kita nak dengar cerita Batam ni. let's go. So time tu aku dekat rumah sewa kat Nilai. Aku belajar kat Nilai, Politeknik Nilai. So time tu aku like macam mana nak cakap, aku tengah buat assignment. So aku dapat satu call Abang Edi. Call cakap, "Kepala, kau rasa siapa yang okey nak bawa pergi sana?" Cakap, "Abang nak bawa siapa?" Aku tanya. "Aku nak bawa yang prospek medal. Yang rasa-rasa boleh dapat medal. Tak kisah medal apa, janji medal." Saya kata dengan aku. Pergi sana tak buang duit lah. So dia cakap, aku suggestkan nama Irman. Ya, confirm. Confirm memang Irman, kecil. Confirm. Zahin, dia bawa budak dia seorang. Zahin padu. Zahin padu. Dapat nombor 2 siap kat sana. Ya, dia memang solid. Tengok gameplay dia pun solid. So aku bawa Tebek. Sebut. Dikirakan sebagai prospek juga. Mamat. Lagi seorang Kero. Tapi okey, dia orang main semua okey. Diorang semua okey. Kenapa kau tak nak Kenapa apa? Kenapa kau tak sebut Fendi JB? Weh, cannot lah. No comment. No comment. No comment. Okay, kita potong dekat situ. Okay, Banyak orang kau nak tanya dia. Saja, aku kan suka buat isu. Kau Nak bagi ni kau keluar daripada podcast aku ni. Kau mesti gaduh dengan orang ni. janganlah. So so aku suggestkan nama aku last. Sebab aku pun tak tahu tentu aku boleh bagi impact yang tinggi lah. So dia cakap, "Bang, nama saya." Bang kata tak tahu lagi. Sebab biasa Mana abang. boleh tak bawa anak sulung? Boleh. Tak boleh. Oh, kau nak tahu kenapa anak sulung? Kenapa? Okay. Aku yang first yang jumpa Abang Edi. Dan korang follow-followan dia. Okay kan? Oh yeah. Okay. So di situ aku dah diletak sebagai anak sulung. Anak kedua kau tahu siapa? Sebab Sebab dia yang dia kedua. orang yang kedua yang ikut. InsyaAllah kalau aku jadi anak ke-6 aku rasa ya. Tak ada. Kau jauh. 17. Okay, lepas tu kita ada anak bongsu, iaitu Mamat, Irman, Cik. Macam mana boleh jadi bongsu? Okay, kenapa dia jadi bongsu? Batam. Oh. Semua berlaku di Batam. Itu aku tak minat. Aku tak minat silat. Aku dengar dia nak pergi Batam. Aku macam damn, pergi Batam sebab silat Aku rasa macam tu. Lepas tu aku try main silat kan. Aku sebenarnya tak, macam ni lah, aku sebenarnya macam ada semangat nak main silat tau. Tapi sebab aku minat, aku comeback balik silat ni. Dulu last aku main time tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5. Aku comeback balik main silat ni. Aku rasa macam sebab aku nak masuk Muay Thai tapi tak lepas. Tak kesampaian Tak kesampaian. Lepas tu Cik Fadil, aku dah nombor Cik Fadil. Dia offer aku kan. Offer aku nak main balik tak? Nak main balik tak? Aku tengok video dia post kat status. Aku macam best try lah masuk. Dari satu aku tak minat. Time tu Grab. Macam InsyaAllah tak. Favorite siya. Favorite. So suka. Okay. Sebab aku rasa macam ganas lah. Tak ganas. Bila aku main aku rasa macam kimak penat sial. Main Grab lagi penat tu. Penat sial. Dengan nak kena stay pegang kan. Nak kena beware badan kau. Kau tak jatuh ke orang. Orang jatuh kat badan kau boleh jatuh. Gila. Solid. So untuk perjalanan silat kan, aku crop kita punya episod sampai sini dulu. Sebab aku ada benda lain nak bincang yang luar daripada silat. Kau ada benda lagi kau nak cakap pasal silat? Okay, aku ada soalan nak tanya. Daripada memula kau masuk silat sampai sekarang, apa yang kau rasa macam silat ni bagi dalam hidup kau? Kiranya pengajaran ke, material ke, yang kau dapat macam silat ni bagi dekat kau? Bagi aku, firstly disiplin. Okay, kalau kau tak ada disiplin, tak boleh improve.
Betul. Kau tak ada improve and then kau tak ada macam contoh kalau bila kau tak ada explain, kau tak ada improve, kau tak ada apa-apa yang macam contoh untuk mengatakan kau solid. Okay, satu about friendship, family. Yes, itu paling besar. Itu paling besar impact ni. Obviously. Obviously. Satu lagi. Aku punya produk. Uish. Aku rasa aku paling sayang produk aku ni lah. Produk. I am Mamu. Yes. Shout out to Kita Mamu. tak shout out dia. Kita tak shout out dia tadi kan. Shout out to Mamu. Shout out to Mamu. Kau dah Ais. tahu kan macam mana aku boleh jumpa dia? Macam mana? Okay. Dia berminat bila dia tengok aku punya TikTok, aku punya tengok lah aku punya game kan. Macam minat. So aku macam, kau nak main ke? Nak. Time tu berat dia 100 lebih. Ni kita cerita seorang Mamu time tu. Kelas bebas tu. Kelas bebas dengan ketinggian macam tu kan. So aku macam cakap lah, okay Mu, kau nak main? Betul? Betul? Okay, sem depan aku nak kau kurang ataupun 100. Aku nak berat kau macam tu. Dia kata boleh. So aku macam okay, kau buat. Jadi 100 lebih aku tak ingat. So game Paroi dia ada. Itu first game dia. Dan masa first game dia, semua orang termasuk Abang Fadil, Afif, semua orang dengan aku pun terperanjat dia game. Ya, sebab dia menang lah first game kan. First game dia menang. Key wise. Sebab kita bukan nak judge Bukan nak judge. Tapi daripada kalau korang tengok seorang Mamu ni, penampilan dia macam cara dia jalan, cara dia bergerak, kita rasa macam budak ni boleh masuk ke kan? Dia macam boleh main ke budak ni? boleh ke dia ni main lah. Sekali main menang siap. Dia Aku menang bukan dengan budak biasa-biasa. dia menang dengan MSN Negeri Sembilan. Gila. Dengan budak yang hadir Dah dalam MSN Negeri Sembilan, dia boleh menang guys. Budak MSN tu kalah, kena kick. Gila. Kena kick daripada MSN. Gila, dia bawa impact besar. Dia bagi impact besar. So dia kalah final. Final dengan MSN Kelantan. So aku macam tak apa lah Mu. Dia menang jumpa aku menang kalau cakap tak apa lah. Baik siap kau dapat. First game kau dapat nombor 2. Dia macam sedih. Cakap tak apa lah. So second game dia main dekat tangkat 2. Tangkat 2 tu dia agak takut lah bagi aku. Kita tak nampak improvement. Kita tengok dia sedih lah. Improvement dia tak ada sebab time tu training yang proper dia tak ada apa semua. So dia kalah dengan tim bukan biasa-biasa dia lawan, Sarawak. Betul. So aku macam gila. Dia lawan dengan time tu Sarawak menang keseluruhan. Gila. Dia sedih lah. Cakap, apa kau nak sedih buat apa? Kau dapat medal tak? Dapat. Tapi kau nak sedih apa? So next game dia main kat USC. USC dia jumpa Boy. Shout out to Boy. Shout out to Boy. Okay. Papa budak dia Uncle. Yes, uncle. Dia jumpa si uncle. So bila dia jumpa si uncle ni, uncle tu dia tak main like macam agresif ke apa, dia bagi. Aku nampak game tu. Dia bagi. Habis game si uncle tu marah dia. Kenapa kau tak main macam first kau main? Sebab time tu uncle ada kan. Uncle dia. So dia macam takut sebab yelah nama besar Boy, orang kenal, and then ada experience apa semua kan. So aku cakap dengan dia, Mu, apa kata kau tak ada training proper, pergilah training dengan dia sekali. Training dengan Asna. Yes. Thank you Asna. Thank you Asna, sudi ambil Mamu. So bila dia dah training dengan Asna, nampak improvement dekat tangkat 3. Memang aku terperanjat. Tangkat 3. Sumpah. Ya tu. Weh, tangkat 3 Prime dia start lah. Prime dia start tangkat 3. Pada kelas apa? Kelas G aku rasa. Kepada G. Kepada penduduk kelas G, hati-hati Prime I am Mamu. start. I am Mamu start Prime. Kau relax Dia mesti jadinya. So masa tangkat 3
dia tak nampak nervous. Dia Yes. kata, aku cakap, "Mu, kau takut ke?" Dah, nak langgar weh. Aku Dia tak bingung. agresif kan. Dia agresif. Gila babi. Dia tak ada dulu time tangkap 2, dia Dia pasang pun tergolek mat. dia pasang pun boleh tergolek. Tapi time tangkap 3, aku nampak dia lain. Lain gila aku cakap. Aku cakap, mana Dia datang ni kan. Boleh gunting. Si hitam pendek tu boleh gunting. Aku cakap. Lepas tu dia ada boleh buat jump kick. Sechan kick ke apa lah. Sain Chai. Sain Sain Chai Chai kick. punya kick. Dia yang angkat sebelah dulu, Bau bagi pam. kau. Aku cakap, weh. Bagi muka. First dia bagi buka. Aku cakap, tak apa lah. And Second then kena sini. second kena. Aku Ah. cakap, gempak ke mamat hitam kan. Aduh. Lepas tu boleh back kick. Aku cakap, Kita orang dah tak pandang point dah time tu. Kita orang dah macam, kau kalah pun tak apa mamu. kau kalah Kau- dengan game best. Kau kalah dengan kau ada iya tau. Kau ada keinginan nak menang. Padu mamu. Mamu kau main padu. Game Kau tu memang memang best. Kena tahu lagi satu produk aku. Apa? Obat. Obat pun produk kau Dia baru berapa? 2 game kan? Baru 2 game. Total 2 game. Dia game. Sekejap bot. Jawab. Awak Kena tak- jawab. Game yang first, dekat tangkap first dengan tangkap 3 ni, mana lagi teruk dia? Aku tak nak tanya mana yang lagi okey. Mana yang lagi barai Aku rasa lah. Tangkap first. kat first. Aku kira ni ada improvement. Tak ada sangat tapi Kau ajar ayat dia ni. tak ada MP. First game dia double MP. Oh yeah. Ah. First game waktu tangkap first. Tangkap first dia double MP. Dia menang WMP. Dia kalah double MP. Tapi dia yang latest ni dia hampir double MP. So itulah improvement dia. Tapi sebab dia nak bagi ada nampak lawan. Tapi gempak kat dia main muka sial. Aku dah cakap jangan banyak kawan dengan Pala. Pala ni guys, dia favourite dia bagi muka orang. Dalam silat mana boleh main muka. Okay, kenapa aku bagi muka? Ha. Sebab jangan ikut. Please, yang siapa tengok ni jangan ikut. Imi, bot, siapa lagi aku tak ingat time tu aku jaga. Aku pun terikut kak. Ni sebagai contoh. Waktu aku kalah. Okay. So, 2 orang ni jangan ikut lagi. So, bila aku menggunakan senjata jahat, orang kata senjata jahat, bila point kau dah terlalu jauh. So, takkan kau nak bagi dia menang kan. So, tak, bukan tak bagi dia menang. Takkan nak bagi dia menang dengan selesa. Yes. Lepas tu, biru atas tak boleh. Satu. Itulah sebab aku kalah kat tangkap 3 kau. Dia mata dia dah macam ni guys. Betul-betul tak, dapat. aku Kau dah leading. leading kan. Aku leading 20-12. Dah leading. Start dia lemau. Dia rasa macam dia dah tak boleh pergi. Gas dia dah habis. Mata dah kabur. Bagi straight muka sial 4 kali ni. Macam mana 4 kali kau bayangkan? Kau dah pasang, kau dah bagi tu. Pam. Muka juga. Pam. Kita orang macam tu kat luar. Ada brother. Buto. Jangan main macam ni. Kau ajar. Main lah elok lah. Memang kena budak ni. Okay, 1, aku memang tak nampak. 2, budak tu pasang rendah. So, aku punya penumbuk ke bawah. Dan aku akan target sini dan ke bawah. Maksudnya benda ni akan bergeser ke bawah lah. So, sebab budak tu pasang rendah dan muka dia pun berhampiran dengan tempat aku nak target kan. Kena pang. Biru. Atas tak boleh. Tu. Sebab dalam silat ni kan dia pasang macam ni kan. Aku rasa sebab dia pasang macam ni, kat sini je yang paling free untuk kau bagi kan. Tu lah, tu sebab dia aku rasa macam budak tu terlalu rendah. And then okay, ni cerita agak kelakar. Okay, tapi aku kan lawan dengan budak Mustang. So aku kalah. Bot lawan dengan pelepas dia. Oh shit. Dua dah dia anggap macam aduh, pesaka tangkap ni memang suka buat pelanggaran. Okay.
Lepas dia datang kat aku, bagus lah budak kau main. Cakap berapa hal ni, Mat? Aku cakap, main macam kau lah, Oh, sebiji lah. sebab kau main dulu kan? Aku main dulu. Ya. Main macam kau sebiji dia kata. Aku cakap, hal lah dia ni. Adakah dia masukkan sebab kena muka tu? Sebab kena muka aku rasa kat. Bot, lepas ni jangan main muka, Bot. Tolong lah. Kau dah penat ni. Abot, Mamu, Imi, semua kena muka anjing. Come on guys. We need to fix that. Jangan rapat dengan Pali sangat. Nanti terikut-ikut. Ikut benda yang baik tak apa. Betul. Walaupun hampir tiada benda yang Cobra baik. boleh. Cobra kita boleh adjust saja. Dulu adjust. So guys, terima kasih sebab sudi mendengar sampai ke saat ini. Hingga ke saat ini. So, terima kasih dengar sampai sekarang, sampai ke episod yang kedua bersama Pala. So itulah pengalaman silat dia. Kalau korang rasa macam menarik cerita ni, korang boleh komen kat bawah apa yang menarik, apa yang tak menarik. Kalau korang rasa tak berminat, korang rasa macam tak bersetuju, korang boleh komen juga apa yang korang setuju, apa yang korang tak bersetuju. Kalau korang nak kecam Pala pun boleh. Korang kecam ramai-ramai dekat. Jangan dulu. Korang kecam dekat ruangan komen. Aku tak ada masalah. Okay, so itu menaikkan engagement. Korang nak kecam aku pun tak ada masalah. Komen je dekat ruangan bawah, kecam aku. Aku tak kisah. Okay, so saat ini suara dah tak sedap. Lepas tu kau dah menyanyi. ada ni. Kita buat sikit ni. Hingga ke. So okay, so guys, terima kasih sebab sudi mendengar sampai ke saat ini. So kita jumpa pada episod seterusnya. So bye bye. Wow, alik dap. What up?